Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu dan ayahku. Kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka berdua mengasihani dan membesarkan aku ketika kecil. Tuan-tuan dalam masjid ni, tuan-tuan nak tahu Allah panggil tuan-tuan anak soleh ataupun tidak? Tuan-tuan tak boleh berlakon dengan orang bayar duit 1000 sehari untuk ulang doa tu. Takkan boleh berlakon. Bukan sebab kekayaan. Doa itu akan diulang-ulang, diulang-ulang dan diulang-ulang. Apabila seseorang itu sememangnya dia berkhidmat dan melakukan ihsan kepada ibu dan ayahnya secara ikhlas dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tu akan datang. Dia datang, dia akan lalu di hati dia, dia akan sebut Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.